Esok kau join sekali tak? Amir futsal? Amir ajak futsal lah? Ya esok. Dia tak ajak aku pula tu. Serius Syahrir tak ajak kau? Dia lupa kau nak ajak aku. Kau okey kan? Kau tak maju kan? Tak, aku okey je. Betul Aku okey, tak apa-apa. Okey. Jom lah. Tak apa, kau pergi dulu. Okey. Ni apa ni? It's okay sometimes alone is butter. Buttermilk ke? Butter ke better? Kau kalau tak alright, kau cakap lah. Kau tak payahlah nak cerita sebagai. Tak, dia aku okey je. Tu memang aku saja je. Update quote tu biasa lah tu. Kau betul Aku okey je. Tapi pinjam kau punya power bank boleh? Aku punya bateri low lah. Aduh, power bank pula. Kau lain kali barang bawa sendirilah weh. Kalau tak okey tak apa. Aku pun boleh tahan lagi bateri ni. Tak apa, boleh lah. Tu buat apa tu? Aku dah kata dah. Tak, bukan untuk kau pun. Alamak. Fik. Tak apa, aku okey je tu. Aku okey je. Kau ambil lah ni power bank ni. Ugreen Nexon A 10,000 mAh ni. Kau lekat je kat belakang phone kau. Laju charge ni weh. Betul boleh ke ni? Ya, ambil. Tapi aku nak charge earbud aku sekali macam mana tu? Tak boleh lekat kan? Yang tu kau pakai je set kabel yang dia bagi tu. Oh, set kabel ni? Power bank ni walaupun dia kecil, lagi function merdeka tau. Kau okey tak? Aku okey je tu. Tak, tu kau buat apa tu? Tak ada buat apa. Kau tengok tu. Macam pun. Next week yang kita nak pergi Pulau Bentian tu jadi kan? Yang kita berdua kan? Weh, alamak, tari tu aku dah hal weh. Jadi kau pergi dengan orang lain lah, boleh kan? Kau tak ada apa follow lah? Weh, sorry tu, tari tu aku dah hal. Ya ke? Tak apalah, nanti aku cari orang lain lah. Kau okey kan? Aku okey je, tak apa. Aku duduk sini sekejap tau. Kau jangan nak update stat. Penatlah jadi orang baik, fake friend. Benda kau fake friend ni? Benda kau fake friend? Bukan untuk kau, untuk orang lain tu.